Assalamualaikum semua. Ramai antara kita sanggup keluar duit beli haiwan korban. Tapi sayang, ada yang korban tapi tak dapat pahala pun. Kenapa boleh jadi macam tu? Jom kita bincang. Pertama sekali, niat. Nabi bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita sembelih sebab nak menunjuk, sebab nak bangga dengan saiz lembu kita atau nak pujian orang, maka habislah. Korban jadi sia-sia di sisi Allah. Kadang kita rasa, Alhamdulillah aku dah buat korban tahun ni. Seekor lembu kongsi 7 orang dah selesai. Tapi betul ke Allah terima? Sebab sebenarnya bukan semua korban dapat pahala. Kalau niat kita salah, nak menunjuk, nak orang puji atau sekadar ikut-ikut orang, korban tu boleh jadi kosong, sia-sia di sisi Allah. Macam sembelih tapi tak sampai pun pahala ke langit. Allah tak pandang daging dan darah haiwan tu, dia nilai hati kita, niat kita. Kalau tak ikhlas, korban tu cuma jadi daging dalam plastik, bukan pahala dalam timbangan. Kedua, korban dilakukan bukan pada waktunya. Waktu sah korban ialah selepas solat sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah dan berterusan hingga 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kalau sembelih awal, tak dikira korban, tapi hanya sembelihan biasa. Sabda Nabi, sesiapa yang menyembelih sebelum solat Aidil Adha, maka itu hanya daging untuk keluarganya. Riwayat Al-Bukhari. Ramai semangat nak korban, siap tempah lembu awal-awal. Tapi ada yang tak tahu waktu sebenar korban tu bila. Kalau sembelih terlalu awal sebelum solat sunat Aidil Adha, itu bukan korban, itu jadi lauk biasa je. Ya, Nabi SAW dah jelas pesan, korban sah lepas solat sunat Aidil Adha dan tempoh sah korban tu sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi kalau sembelih awal sangat, walaupun niat korban, tak dikira ibadah. Penat dah beli bahagian lembu, tapi sebab silap masa, pahala tak dapat, daging je yang sampai. Rugi kan? Sebab tu penting kita korban dengan ilmu, bukan ikut-ikut. Ketiga, adab semasa berkorban. Ada yang sembelih sambil bergurau, main-main, ambil mudah. Sedangkan korban ini ibadah besar, simbol ketundukan kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Allah tak perlukan daging itu, yang dia nilai ialah hati kita. Kadang kita rasa dah buat yang terbaik, dah korban, dah bayar, dah sembelih, tapi adab macam tak ada, hati pun tak jaga. Ada orang bila korban, muka masam, marah tukang sembelih, nak cepat, tak sabar. Sedangkan korban tu ibadah besar, kena penuh dengan tenang, sabar dan hormat. Ada juga yang lepas sembelih, sibuk update status, buat konten, tunjuk semua orang. Kalau niat nak berdakwah, tak apa. Tapi kalau nak menunjuk, hati-hati. Sebab bila tak ikhlas, tak jaga adab, korban tu boleh jadi macam kotak kosong, luaran nampak cantik tapi dalamnya tak ada pahala. Ingat ya, korban bukan sekadar sembelih lembu, tapi sembelih ego, sembelih riak dan sembelih niat yang salah. Jadi sahabat sekalian, kalau nak korban tahun ini diterima, pastikan niat yang ikhlas. Ikut waktu dan syarat sah korban. Lakukan dengan penuh adab dan taqwa. Bukan semua yang sembelih dapat pahala, tapi kita semua boleh usahakan supaya diterima Allah. Semoga korban kita tahun ini menjadi tanda cinta kita pada Allah yang sebenar.